Serius aku baru tahu rupanya boleh mendaki di puncak gunung api Banda. Cok, memang mantap sekali. 2 kali 3 kali. Okey, hari ini merupakan hari kedua aku di Banda Nera. Dan aktiviti hari ini kita orang akan pergi mendaki ke puncak gunung api yang sangat cantik di depan rumah aku ni lah, iaitu gunung api Banda Nera. Tengah-tengah siap semua barang, pakai stocking, kasut semua kemas-kemas, rapi-rapi. Let's go. And untuk ke sana kita perlu menyeberang naik sampan berharga 10,000 satu kepala. And kalau nak jimat ada cara lain juga, boleh berenang terus ke sana. Tak jauh mana pun tak ada masalah. Tapi nampaklah kegoblokan diri itu. Macam betul. Alhamdulillah cuaca dah kembali baik sekarang ni. Awal-awal tadi hujan cok, nyari kita orang cancel trip ni tahu. Risau juga aku awal-awal, bukan senang nak sampai sejauh ini tahu, tiba-tiba cancel. Dalam 10 minit macam tu sampai sudah kita. Time ni geng-geng lain semua dah menunggu lah di hadapan sana. Kita orang time ni ada lebih kurang 11 orang. Best sangat. Makin bertambah kawan-kawan baru aku sejak datang sini tahu. Time ni Parmin akan menjadi guide kita orang lah, sebab dia ada latar belakang jadi porter gunung. Memang komplit semua tu kita orang ni. Jadi sebelum mulakan kita doa dulu, and then tos bagi semangatkan diri ini semua segala macam. And let's go, bermulalah hiking untuk ke puncak. Tadi aku gerak lewat sikit dengan Parmin sebab pergi solat dulu. Jadi hati pun sudah senang lah time hiking nanti di atas. Untuk pengetahuan, gunung api Banda ni tak tinggi mana pun, 600 je tinggi dia. Tapi sakitnya betul-betul starting daripada 0 meter weh. Untuk awal-awal ni trek dia santai je melalui hutan penuh kiri kanan ni. Landai je, tak ada pun manjat-manjat lagi. Typical macam hutan dekat dalam Malaysia jugalah, penuh pokok-pokok. Trek dia pun sangat jelas sekali, 2 kali 3 kali. Tahu naik seorang-seorang pun sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cuma nampak sunyi lah hidup kau macam why. Tak lama lepas tu jumpa dah aku bersama dengan geng-geng yang lain. Tahu, tengok memang laju betul aku dengan Parmi kerja dia orang ni macam flash, hebat sekali goblok. And start dari sini kita orang pun hiking sama-sama. Tengok tu semangat setia kawan yang sangat kuat sekali antara kita orang semua. Dah sampai sudah di pos 1. Sini ada satu pondok. Jadi kita orang duduk rehat minum-minum 10 minit macam tu lah sambil menikmati pemandangan hutan di sini. And then sambung lagi jalan hiking naik ke atas gunung ni. Memang dengan 650 meter je, tapi kalau daripada starting sampai ke atas naik boleh jadi gila juga goblok. Tak dia panjat je masalahnya sampai ke langit. Mungkin aku pun tak tahu, tak ada bonus pun dia bagi santai-santai gitu cok. Penat juga rasanya tak bagi chance langsung nak rehat weh. Panjat je terus macam weh. And then lepas tu pun aku duduk kejap time ni. Masa ni yang paling belakang sekali aku dengan Parmin lah. Duduk ni pun bukan disebabkan aku penat, tapi kita orang santai je. Taklah penat mana pun. Tak je cakap Parmin aku okey je. Tengok ni cok, trek dia naik je sampai ke atas weh. Susah sekali, 2 kali 3 kali rasa. Tengok ni pun daripada jauh rasa bersalah sudah aku. Kat sini pun ada disediakan papan tanda arah untuk kemudahan mendaki lain lah. Cuma jadi masalahnya kata-kata yang ditulis kat sini semua orang tak faham masalahnya weh. Tengok ni, istirahat jangan berhenti. Cuba korang fahamkan cok. Nak dekat setengah jam aku dengan Parmi fikirkan. Sepatutnya suruh istirahat, berhenti berehat seketika, bukan suruh berehat lepas tu jangan berhenti. Okey, kita sambung lagi hiking kat part yang seterusnya. Jangan lupa untuk bantu like, follow and share. Okey, bye-bye.